Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini video tentang evolusi zon A. EXA tu sebenarnya adalah evolusi zon A. EXA type 1. EXA type 1 ni dia dalam kategori EXA AA lah. EXA AA ni maksudnya kita melihat pergerakan pada waktu London ke atas. Waktu London ke atas maknanya jam 2 ke atas lah. Jam 2 ke atas. Dia mungkin berlaku pertukaran trend pada waktu UO. Dia mungkin berlaku pertukaran trend pada waktu waktu LO kan. Tak kisah sebenarnya. Kadang-kadang waktu AUO tu dia baru masuk dalam and then dia baru break. Kita dah tidur, dia baru wake up. Kalau itu yang terjadi, biasanya market gerak jauh pada hari itu. Pada hari itu jugalah. Tapi waktu tu biasanya kita dah tidur dah pun. Kita dah tidur. Dan amalan kita tak trade pada waktu AUO. Maknanya jam 12 ke atas tu kita tak trade sebab kita kena disiplinkan waktu trading kita. Bukan ikut suka hati bila-bila masa je, tak. Okay. Jadi kat sini saya nak terangkan daripada awal, and then yang akhir sekali nanti barulah korang faham apa yang, macam mana nak tengok T1 yang cantik dengan T1 yang tak cantik. Dia kadang-kadang berlaku T1 tapi dia tak berapa nak, alamak, sikit lah, kata sikit lah. Tapi kadang-kadang berlaku T1 dan kita kata, weh, cantik ni, contoh macam market ni lah kan, dia bergerak dengan sangat jauh. Tapi macam mana kita nak kata, kita nak faham yang cantik ni, dia ada benda dia sebenarnya, dia ada benda dia kat situ. Dan ada ketika kita tengok walaupun berlaku T1, kita kata biar je lah. Macam tu lah lebih kurang. Jadi kita fahamkan dahulu. Contoh ni sebenarnya sangat bagus sebab kita kena bermula daripada sini. Kita kena bermula daripada 8D semalam. 8D semalam ini dan kita melihat pergerakan pada hari ini. Okey, 8D semalam kita jangan kisahlah pasal yang ni, okey. Walaupun ada HJ volume, tapi HJ volume ni berjaya menggerakkan market 3 jam. So kita tak kisah sangat pasal benda tu. Kita tengok pada hujung dia sebab kita nak tengok 8D. Jadi kat sini kita ada seakan-akan LT ataupun kita ada TKU buy, tak kisah. Jadi kedua-dua ni maknanya ada TK ke buy. TK ke buy ni bila kita ambil dia hanya 2 jam. 1 jam, 2 jam. TK kalau kita ambil LT sekalipun boleh, tak ada, sebab doji ni kita kena buang sebenarnya. Dalam kita melihat 8D, bila wujud doji kita buang. Jadi bila doji kita buang, tak ada kan. Contoh saya padam yang ni, dia nampak seakan-akan LT and then keluar arah inilah, keluar arah dia 1 jam. Kalau kita tengok kat sini sahaja pun TKU buy dominant, tapi kecil je lah, macam LT juga 2 jam. Jadi kat sini dua-dua ini menyatakan market ke sell dan wujud berlaku TKN sell dekat sini. TKN sell sepatutnya kita dah boleh entry sell lah kat sini, and then ini semua dia buat repair ke zone A, lepas tu pergi balik. Jadi arah perjalanan asal dia adalah ke sell. Dan tiba-tiba dia keluar satu candle besar ke sini kan. Ini kita tak nak cakap apalah, cuma dia berjalan, sepatutnya dia pergi ke sell kan, sebab 8D ke sell. Tapi pada waktu ini kita kira jam berapa? Kita kira jam berapa? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jam 8 UO lah kan, waktu UO ni dia belum lagi terbentuk TKU pun. Dia baru satu candle, 2 candle ni barulah dia makan separuh daripada yang ni. So dekat sini dia bermula TKU dia. Tapi apa yang berlaku di sini adalah dia naik, dia tukar trend and then dia break out. Dia break zone A. Jadi bila dia break zone A, pada waktu yang tersebut kita akan panggil dia sebagai EXA T1 type 1 lah, type 1. Okey. Jadi kita kena fahami dulu apa yang berlaku pada market pada waktu ini.
Bila dia berlaku pertukaran market ini, kita kalau kita tak baca sekalipun, kita dah automatik faham dalam kepala. Memang akan berlaku DSS, tak perlu nak tengok pun kita akan tahu dah. Memang berlaku DSS, tak perlu nak cari DS berapa. DS1, DS2, DS3, DS4, DS5 tak termasuk lah DS5 tak termasuk. 1, 2, 3, 4. Kalau kita nak cari sekalipun, kita boleh cari. Tapi kalau kita malas nak tengok sekalipun, memang confirm akan ada DSS. Sebab apa? Sebab dia dah berlaku pertukaran trend sehingga menyebabkan berlaku breakout. Jadi bila kita tengok balik, kita nak cari DS apa yang berlaku kat sini. Kat sini berlaku LT lah, LT dan LT ke sell 1 jam. Lepas tu masuk 2 candle, dan yang ketiga ni barulah kita katakan berlakunya trade LT ataupun TKL. Bukan trade, TKL, berlaku TKL. Okey, berlaku TKL. So, dalam 8D kita kena faham, dalam 8D TKL adalah diamond trend. Jadi bila ke buy, dia adalah diamond trend buy. Walaupun berlaku semacam TKL gagal, tapi kita kena melihat dari sudut dia breakout. Mana dia breakout zone A. Okay, di kat sini perkara yang pertama adalah tak payah nak cari pun DSS, tak perlu pun tak apa, sebab memang confirm ada. Okay, yang kedua, bila dia boleh breakout, memang akan ada diamond trend kat situ. Memang ada diamond trend ke buy, maknanya DB lah. Dan kalau korang cari balik dalam video-video yang lepas, saya ada mention diamond trend ni dia payah sikit kita nak tengok. Tapi kalau berlaku EZA type 1, kita akan confirm lah. Kita kata ini diamond trend. Maksudnya diamond trend ni, kalau dia digabungkan dengan type 1, kita anggap dia diamond trend yang kuat ataupun kukuh. Tapi kalau dia tak berlaku type 1, mungkin dia type 2 lah, maknanya type 2 ataupun type 3. Dia berlaku pertukaran trend, tapi dia tak kiss zone A, ataupun dia reject zone A, ataupun maknanya dia tak lepas. Jadi diamond trend tu barulah kita akan tengok sama ada dia kuat ataupun dia melemah. Kan kita menilai balik perjalanan diamond trend tu, dia kuat ke dia lemah. Tapi kalau dia breakout, kita akan ambil dia sebagai kuat. Sebab apa? Sebab zone A ni sebenarnya kuat. Zone A sangat kuat. Dalam kebanyakan market, zone A tu dia boleh tahan market sehingga menyebabkan berlakunya kiss ataupun rejection. Tapi bila dia breakout, zone A yang kuat itu pun kalah. Okay. Kenapa kita kata zone A ni kuat? Kena tengok balik, check balik. Biasanya T1 ni jarang berlaku. Dia jarang sekali. Biasanya memang T2 kan, T2 kebanyakannya T2. Okey. Okey, jadi dari sudut pandang 8D macam tu. Dari sudut pandang 8D sebelum dia yang menyebabkan dia berlaku T1 macam tu. Okey, dari sudut pandang T1 itu sendiri, kenapa dia berlaku T1? Okey, macam yang saya cakap tadi, diamond trend dan DS8D dia dua sekali kat situ tau dia berlaku. Okey, faham So kat sini key point dia adalah dia berlaku DS. Dia berlaku diamond step sell dekat sini. Kita boleh marking pada shadow ataupun pada body, tak kisah mana-mana pun. Biasanya kita akan marking pada body kan, pada body lah, close candle ataupun open candle buy paling bawah. Okey, ini adalah DSS. Jadi DSS ni bila kita boleh marking je, Okey, kat sini saya ada cerita awal-awal tadi kan, saya bagi tahu macam mana kita nak melihat T1 ni cantik dengan tak cantik. Okey, kat sinilah kita menunggu berlakunya F1 ataupun F2 kan, F1 ataupun F2. Kalau berlaku salah satu ataupun dua, tak kisah. Janji kita nak tahu ke mana arah F2 tersebut. Dekat sini kita padam dulu dan kita cari. Kat sini kita boleh nampak kat sini dua candle.
candle ini LT kan, 2 candle ni LT, maknanya berlaku F2 lah. Berlaku F2 sebab apa F2? Ia tak 8, 9, 10, 11, 12, 1. Okay, so dia dah masuk waktu AUO. Okay, LT ini berlaku pada waktu AUO. Bila berlaku pada waktu AUO, dia adalah F2. Dia adalah F2. Ini yang pertama. Okay, jadi dia ada gabungan. Ada gabungan T1 dengan F2. Okay, barulah kita kata, Chan, sedap market ni kalau, kan? Sedap market ni kalau apa? Okay, kalau F2 ni dia keluar arah ke sell, kita pun akan, alamak, keluar ke sell lah pula. Tak cantik sebenarnya sebab berlaku DSS. Maknanya sell melemah. Sepatutnya market pergi ke buy, tapi dekat sini F2 pula bagi tahu ke sell. Adik, kita nak ikut yang mana? Kan, kita nak ikut yang mana? Sell melemah, lepas tu kau suruh aku sell. Memang tak payahlah kita kata macam tu lah. Tapi jika berlaku satu keadaan di mana F2 itu mengikut arah 8D yang sebelum dia, 8D yang sebelum dia adalah dekat sini, kan? Dekat sini berlaku DSS, dan F2 ini dia keluar ke buy. Jadi F2 ini dia mengikut arah 8D. 8D kata buy dan F2 bagi tahu buy. Yes, cantik market. Inilah benda dia. Kita boleh katakan rahsia dia lah, kan? Rahsia dia tak ada rahsia pun, sebab dalam otak tu memang dah ada cerita semua benda. Cuma antara kita baca dengan tak baca, ataupun korang yang berada di luar tu mungkin tak ada ebook dia, tak boleh baca lah, tak tahulah. Kalau yang ada ebook mungkin tak baca, mungkin baca tapi tak faham. Saya assume baca tapi tak faham. Okay. Okay. Jadi bila kita nampak T1, itu yang kita dalam kepala dia, kan? Dalam kepala kita apa yang berlaku dan apa yang kita nak tunggu. Katakan tidak berlaku F2, dia tak shock lah sikit, sebab LT adalah enjin atau adalah turbo. Maksudnya kalau wujud LT, market hari tu akan dengan bergerak kuat. So kalau tak berlaku LT, kita akan katakan market tak bergerak sangat lah. Tak kuat lah. Kebanyakannya macam itulah kita ambil hukum sifat LT. Jadi bila ada arah dan ada enjin turbo, dan enjin turbo tu ikut arah dia pula, sedap market pada hari tu. Contohlah, kan, nak faham bahasa mudah. Itulah sebab kenapa berlakunya pergerakan market yang kuat ke buy, kan? Disebabkan ada T1 dan ada enjin turbo yang mengikut arah T1 tersebut lah, kalau bahasa mudah untuk faham. Okay? Jadi korang dah faham benda ni dari sudut dia macam mana nak baca market dia. Jadi tak adalah kita akan ambil semua T1, kan? Kalau berlaku T1, kita bukanlah kata okay, T1 asal T1 je kita tarik, tak. Tapi kita kena pilih lah. Itu yang saya cakap. Jika F1 dengan F2 selari, so hari tu memang kita akan fokus pada dia. Okay. Jadi kat sini nak cari bentuk T1 ni sangat mudah, sebab kita nak kena tengok zone A pada waktu ini semalam dan F2 pada waktu ini. Jadi kita dah boleh standby. T1 and then ada LT. So kita dah boleh standby tunggu dia pergi ke mana je. Dia pergi ke sell, kita lepak tepi. Dia pergi ke buy, kita masuk lah. Kita naklah cakap lebih-lebih, kan. Okay. So pada korang yang belum mahir 8D, belum mahir yang lain-lain, fokus pada yang ini pun cukup. Fokus pada yang ini, jadi cari pada pair-pair yang lain. Contoh, aku pakai buka consent tak apalah.
buka akaun sell ni maksudnya saya ada benda lah yang saya nak buat. Ada teknik baru lah yang saya tengah kaji, itu je lah. Okay. Jadi kat sini, adakah berlaku T1? Terima kasih pada kawan kita yang bagi signal, kan, bagi signal pada kita. Jadi dia bagi tahu ada T1. Okay, so ini 6, 5, 6, 7, 8. Sebab ini currency currency dia pada candle yang keempat. Jadi dia pergi ke atas dan dia pergi ke bawah, dia break zone A. Ini adalah T1. Okay, ini T1. Jadi macam saya cakap lah, tak perlu pun kita nak cari DSS, confirm dah berlaku DSB, confirm dah berlaku DSB. Dan kat sini kalau kita nak cari DTS, Diamond Trend Sell, kita boleh carilah apa DT dia. 3 candle berlawanan termasuk dalam 3 CB, tak termasuk dalam Diamond Trend rasanya kot. Ini buy, ini sell, buy, sell. Ini 3 CB. Kalau kita nak kata TKU dekat sini candle buy, candle sell ni belum separuh, kat sini baru ada separuh. So yalah, TKU lah kita ambil, tak kisahlah mana-mana pun. Kalau kita nak kata LT ni pun dia bukanlah pada hujung sekali, tak kisah mana-mana sebenarnya. Tapi itulah, nak kena tahu Diamond Trend terbentuk daripada apa. Saya dah cerita dah kot, ataupun tengok nota. Okay. And then apa yang kita nak kena cari adalah, adakah terbentuk LT? Kan F2 8, 9, 10 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, yang ni pada waktu 8, 9, pada waktu UO dia break out, dia masuk 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Okay. Ini waktu AUO. Bila kita tengok pada market ni, kita mencari LT, kita tak nampak pun LT yang biasa saya bagi tahu tu lah. Dan LT yang selalu saya cari tu, yang saya ajar tu adalah LT yang cantik, kan, cantik, tersusun, elok. Jadi bila kita ambil atas sifat LT itu sendiri, selepas candle besar dan tiba-tiba dia mengecil, itu adalah atas sifat. Candle mengecil 1 jam, mengecil 3 jam. Jadi atas sifat ini adalah LT, kan. Kalau tengok bentuk, tak adalah, ini bukan bentuk LT yang saya selalu cari. Tapi atas sifat dia adalah LT. So faham kan apa yang berlaku dan apa yang nak buat. Jadi bila ada satu perkara lagi yang kita nak tengok adalah HST dia. Inilah benda yang kalau tengok dalam nota yang saya cerita tu, kan, kalau berlaku AB dan berlaku T1, dia mungkin menjadi J3. Bila dia menjadi J3, apa implikasi dia adalah, J3 ni bermaksud dia adalah confirmation pertukaran HST buy. Okay, HST buy, dan dia berada di atas. Dan anak panah ini adalah candle HSJ volume. HSJ volume adalah AB, akhir buy tak semestinya berada di atas sekali. Saya dah cerita pasal benda ni, kan. And then berlaku market melemah kat sini, and then berlaku T1 mungkin menjadi J3 bagi pertukaran trend HST. Maksud dia, kalau dia pergi ke sell, dia adalah permulaan pertukaran trend. Itulah benda dia. Sekian, terima kasih. Saya rasa korang mahirkan yang ni dulu pun okey lah kot, cukup lah. Abaikan je lah gold tu. Kita ada 28 currency, satu
satu gol saya tak ingat dia panggil nama sebagai apa, satu gol. Jadi kita ada 28 currency untuk kita cari. Tak mungkin lah saya kata dalam satu hari tu tak wujud T1 kan, tak wujud T1. Sekian, terima kasih, bye bye. Dan terima kasih kepada yang bagi signal ya. Esok share lagi, kalau jumpa esok share lagi.